Yang menariknya dia cuba jadikan watak Borhan tu sebab cara logik. Sebab kalau korang buka behind the scene, dia ada ceritakan yang Borhan ni ada penyakit. Penyakit dia adalah ada comorbid lah, which is dia ada bipolar dan dia juga ada skizofrenia. So kita kan tahu kan, kalau tanpa tengok filem ni pun, waktu dia Astro tayangkan behind the scene ni, aku dah terfikir, oh logik dia letak skizofrenia dengan bipolar. Sebab bipolar ni dia macam mood swing tau. Nak faham mudah. Sebab dia ada dua fasa ataupun dua episod. Satu episod depressed dan satu episod manic. Selalunya waktu episod manic ni, orang tu akan jadi hyper sangat. Dia akan jadi bertenaga untuk buat semua kerja. Logik lah. Sebab Borhan kan jenis yang memang macam tiba-tiba nak selamatkan orang. So dia perlu ada episod tu juga, which is episod manic yang membantu dia jadi superhero. Dan skizofrenia dalam filem tu ada ditunjukkan dia macam mendengar suara dan sebagainya. So disebabkan itu juga dia dianggap ataupun dia didiagnose ada skizofrenia juga. So apa yang Izzat explain tu, dia menjawab lah soalan. Kalau rata-rata orang yang first impression tengok Keluar Man, dah agak dah tipikal nak buat kelakar-kelakar lah superhero. Mana di unsur series dia, okay, filem ni macam Izzat beritahu, itulah yang menjawab kenapa dia ada side dia yang dia kelakar-kelakar macam. Tapi macam Izzat cakap juga, ada satu time tu dia betul serius tu, time tu the mood superhero dia datang. Dia macam kenapa Keluar Man ni dia jadi kelakar bodoh-bodoh, sebab dia adalah coping dia. Which is sebenarnya kalau kita tengok dekat dalam animation, dia tak explain benda tu. Tapi dalam filem dia explain lah. Sebab filem kita kena tahu kan, dia kan jadi lebih serius dan detail.